Baik, membesarkan payudara tak boleh. Bang, yang bolehnya buat pembedahan kerana sakit, kerana kemalangan, tu boleh. Balik kampung dengan suami jatuh motor. Sebelah kopek ni tak ada, masuk dalam spoket. Bang, tercabut habis. Pergi hospital 2 bulan, buat pembedahan plastik. Kopek baru, faham tak lagi? Itu merawat. Itu bukan kosmetik. Harus. Nah, ni dia saiz kecil. Lepas tu dia ada saiz ropang. Buah dada dia ada A, ada B, ada C, ada D. Betul tak? Bang. D28, D32, D36, D48. Banyak saiz. Nah, jadi hak buat tuan buat tu molek dah. Kalau kecek pun kecek, besar pun besar. Tapi kalau mengurut boleh. Urut boleh. Dia urut jadi besar. Tak ada orang nak urut Ustaz. Mu nikah suruh lelaki murut. Faham tak lagi? Betul tak? Macam-macam pesen besar nak kecek, kecek nak besar. Berat nandang kita.